Dan juga keluarga tak kaya, tak ada snack, sama ada makanan, dan juga hidup secara umumnya semualah adalah dha'afatul muslimin, orang Islam yang lemah. Wal fuqara, dan juga orang yang fakir. Orang yang fakir, orang yang susah lah. Fakir ni kadang-kadang cari, orang panggil hacau kinkam, cari boleh buat kerjanya waktu pagi, boleh duit petangnya makan macam habis, tak ada duit lebih. Ataupun kadang-kadang tak cukup. Fakir adalah tak cukup dengan duit kerja harian yang dia kerja untuk nak cari rezeki, dan juga nak mari guna pakai lah, nak makan, nak beli minuman, nak beli apa dia, lauk-lauk makanan, beras makanan kepada ahli keluarga dia. Itunya al-fuqara, orang yang susah. Kelebihan ada. Yang katanya walau bagaimanapun keadaan umat Islam, orang Islam jadi dia bala mananya mitadi kapdi baik sama baik. Orang panggil tak, kalulah ada syukur kepada Allah Ta'ala, baik. Kalulah tak ada sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik. Boleh pahala. Kalulah kita ingatnya kepada hadis Nabi SAW, Nabi sebut kata bala mana, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Rasa peliknya bagi orang mukmin, orang beriman kepada Allah Ta'ala ni, rasa peliknya kerana segala benda yang sakut dengan hidup dia itu adalah baik belaka. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขานี่มีแต่ดีกับดี adanya baik. In asabathu sarra, kalulah Allah Ta'ala wisna kepada dia, fasyakara, maka dia syukur kepada Allah Ta'ala, fa khairul lahu, maka dia baik, lebih pahala daripada Allah Ta'ala. Fa in asabathu dharra, kalulah Allah Ta'ala cuba dia, boleh benda yang dia tak suka hati, maka fa sabara, dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabar kerana Allah Ta'ala, sabar. Allah Ta'ala tusab, cuba benda tak molek, benda yang hati dia tak kena, tak suka, maka dia sabar, fa khairul lahu, maka baik juganya bagi dia, iaitu boleh pahala daripada Allah Ta'ala. Kita telah ambil hadis banyak lah. Di antara kelebihan yang besar sekalinya orang susah ni, dia akan cepatnya boleh masuk syurga. Orang yang dia susah, lemah, tak kaya, dia akan apa, dia akan boleh masuk syurga cepat. Tak kena hisab banyak, tak kena kira amalan banyak. Kerana duit tak ada. Kerana duitnya tak ada, dan juga tidak diakan kiranya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak. Kalulah syaratnya, kalulah dianya adalah orang yang juh lah. Syaratnya kalulah dianya jadi orang yang soleh, orang yang juh. Tapi kalulah susah juga, dan juga hidup di atas dunia ini tak juh, tak semaya, susah tapi tak semaya. Tak baca Quran, tak ada buat kebaikan, tak ada suka kepada masjid, maka boleh jadi dia tak akan nak jadi ahli syurga juga. Syaratnya yang nak masuk syurga cepatnya, syaratnya kena berjuh. Ngen kai ka ketang pen kon di kena berjuh, barulah amalan dia akan dihisab dengan cara yang mudah. Dia tak supaya dengan orang yang kaya lah. Wa ashabul al-jaddi, orang yang kaya. Hadis yang akhir sekali yang kita ngaji kan, wa ashabul jaddi mahbusun, hari kiamat kena sekat dulu. Boleh jadi masuk syurga, boleh masuk syurga, tapi kena kira banyak sikit. Kena kiranya hisab amalan dia tu banyak sikit. Khususnya apa dia? Dosa yang sakut paut dengan harta benda dia. Subsin genta dia itu akan tanya sosok-sosok. Kerana hadis yang Nabi SAW sebutnya, dua kaki anak cucu ada ini tak akan boleh lakah jakahnya pada hari kiamat, sehingga dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 4 perkara lah. Satunya Allah Ta'ala tanya umur semua ni hidup tu bala mana. Yang keduanya tanya masa muda pula, yawacun.
Yang ketiganya tanya amalan dia pula, katanya bala mana amalan. Tanya mengenai dengan apa dia, harta dia, boleh bala mana, pakainya bala mana. Nah, habis tu soalan yang sakut paut dengan harta ini ni, songkan ton orang panggil. Satunya make daripada mana, pakai kerana gapo. Nah, dua soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sambung pada hari ini hadis yang terakhir, hadis yang panjang. Hadis yang terakhir, nah, iaitu hadis yang panjanglah di dalam bab ininya, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, hadis nombor 259. Nah, hadis lamdab songrai hasib kau. Di dalam bab ininya, iaitu bab fadlu dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun Isa ibn Maryam wa sahibu Jurayj. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات إلى آخر الحديث. Panjang hadis ni, saya bacanya separuh sahaja, tak habislah ning sonsi baca panjang dia, 2 muka hadis ni. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi, nama dianya Abu Hurairah, nama sungguh dianya Abdurrahman. Nama sungguh dia Abdurrahman bin Sakhrin. Gelar dianya Abu Hurairah bapa kucing. Ni kita dengar sok mudah lah mengenai dengan dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, di atas dunia ini, atas bumi ni, atas dunia ni, tak ada budak mana yang baru warna. Budak yang baru warna tarok ti pengket malau Allah Ta'ala dai kau ni ku dai le. Biasa nak kita ni berapa tahun boleh kecek, 2 tahun boleh kecek nak. Tapi Nabi SAW katanya lam yatakallam fil mahdi. Dek tarok ti ket malau leka you naik play, orang panggil tu duduk dalam nol, tidur duduk makan pek mak dia lagi, tak boleh kecek lah, baru warna tidak beberapa hari mai kiwan duduknya dekat pek mak dia lagi nya, tak boleh kecek. Tak ada budak mana boleh kecek di atas dunia ini melainkan 3 orang budak, 3 orang. Nah, 3 orang budak sahaja yang Allah Subhanahu wa taala buinya mereka itunya boleh kecek setelah mana mereka barunya beranak ataupun keluar daripada perut ibu dia. Yang pertama sekali Nabi SAW sebut, katanya Isa bin Maryam, Nabi Isa. Nabi Isa adalah salah satunya daripada 3 orang budak yang beranak keluar daripada perut ibu dianya boleh kecek selalu dah. Isa bin Maryam sebagai Nabi yang terakhir daripada Bani Israel, Nabi yang terakhir daripada anak cucu Israel. Kalaulah kita ingatnya Abul Anbiya, bapa kepada
sekalian Nabi ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada anaknya 2 orang. Dia menikah dengan Sarah, isteri dia yang pertama, tak boleh anak. Pada awalnya tak boleh anak. Maka dia menikahnya dengan Siti Hajar, isteri yang kedua. Doanya Rabbi habli minas salihin, doa kepada Allah Ta'ala nak seorang pak, seorang tu laki, tak ada siapa tak ada nak. Tu kontipen pa ni, orang yang jadi suami, bina keluarga, mi kau ni, per cetana ro, per ti sang kau le kau milu. Kalau nikah tak si anak ni tak ada faedah pun nikah. Nikah tak si anak, mi perayaan alai nekan di jatangan mi palayan ada. Untuk sore ada apa? Ya, seperti fok-fok darah pada hari ni mula ada ronda-ronda lah, ronda-ronda lah katanya mai dapat milu, tak ada anak apa. Ya, setengah darah katanya mai milu, mai berayak you bab. Senuk sabai tak si ada anak, boswe ada anak. Orang tanya kata, "Pak kalau tua dia nak bercara?" Dia tak apa. Jom sanggupnya nak hidup di ban pakun cara dia kata. Nah, ini mula fikrah fikiran ini boleh hadiahkan mari sapanya kepada orang Islam. Jadi Nabi Ibrahim nikah dengan isteri yang kedua Hajar. Doa kepada Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah kepada aku ini anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah Ta'ala berinya berita baik kepada Nabi Ibrahim, dapat anak yang pertama daripada isteri yang kedua, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selepas daripada tu Allah Ta'ala beri anak pada isteri yang pertama pula Sarah, iaitu dia Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim ni ada anak ni 2 jalan orang panggil. Ada anak 2 orang. Satu jalan daripada isteri yang kedua Nabi Ismail, satu jalan laginya daripada isteri yang pertama Sarah, iaitu Nabi Ishaq. Jadi anak cucu Nabi Ishaq itunya iaitu Nabi selepas daripada tu Nabi Ismail dulu dan juga Nabi Ishaq. Nabi kacang Nabi Ishaqทั้งหมด ni ล้วนแล้วเป็นลูกหลาน Bani Israel orang panggil. Turun jujuk turun mari. Jujuk turun mari anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam. Yaqub, Yusuf, Fak demo tu semua tu. Musa anak cucu marinya sebelah Nabi Ishaq. Akhir sekalinya iaitu Nabi Isa. Ni ke Nabi Isa kon sutai, Nabi kon sutaiจาก Bani Israel. Dan juga tidak ada, dan juga bahkan dia adalah Nabi yang terakhir, pen Nabi kon sutai kona Nabi Muhammad. Tak ada Nabi mana-mana yang ada timurnya di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Rawang dan mimi Nabi Kun'in. Anak cucu Bani Israel yang terakhir dan juga Nabi yang terakhir sebelum marinya Nabi Muhammad SAW. Begitu kalulah ada orang dakwa yang kata katanya rawang Nabi Isa kat Nabi Muhammad mi Nabi Kun'in rusangkon rekikon kalatan. Kadzib, bahang saja. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut katanya wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi apa dia? Inni Rasulullah. Nabi Isa ni panggil, "Hei anak cucu Bani Israel, aku ni adalah Rasulullah, Rasul Allah Ta'ala yang utuh di hatanya untuk kamu. Ilaikum, kepada kamu semua." Benar, mari ni kuampen Nabi Kong Nabi Isa leka kampi Bible ataupun Injil itu patalung manik musaddiqan benar. Minat Taurat musaddiqan marinya untuk nak mari apa yang katanya kampi Taurat itu patalung makanan ni เป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมมุซัดดิกัลลิมาบัยนะยะดัยยะมินัตตอเราะห์คัมภีร์เตาเราะห์หรือตอเราะห์ni benar. Dan juga marinya untuk nak beritahu katanya akan datangnya nabi yang terakhir ataupun nabi selepas aku min ba'di, selepas aku หลังจากฉันนี่ ismu ชื่อของเขา Ahmad, ชื่อว่า Ahmad. Nama beliau Ahmad ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makna katanya niคือการยืนยัน katanya Nabi หลังจากนบีอีสาไม่มีใครยกเว้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม Satu ayat lagi Allah Ta'ala sebut katanya wa ja'alna bana Maryam wa ummuhu ayah. Allah Ta'ala ni jadi Nabi Isa dan juga mak dia. Biar mak dia Maryam. Maknya makของนบีอีสานี่ชื่อว่าMaryam ทั้งMaryam และก็ทั้งนบีอีสานี่เป็นอายะnak terjemah แต่นะเป็นอายะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และก็ความสามารถของ Allah Ta'ala tunjuk kebesaran Allah dan juga bijaksana kekuasaan Allah Ta'ala. Dua perkara, satunya ayat fi mansyi'ihi pada permulaan adanya Nabi apa dia Nabi Isa ni pelik dah. Apa? Mak dia ni ngandung tak ada apa. Maryam นี่ตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีพ่อไม่มีสามีนบีอีสานี่tak ada apa. Balas mana Allah Ta'ala buatnya? Allah Ta'ala hatta malaikat Jibril. Hatta malaikat Jibril mari dengan rupa manusia, rup lak ของมนุษย์ dan juga marinya khidja apa? Siup ruh เป่าวิญญาณเข้าไปในapa dia kemaluan Maryam sehingga Maryam itu mengandung pangkan Nabi Isa alaihissalam เป่าวิญญาณเข้าไป Jibril tiup roh masuk dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan juga ini tunjuk katanya Allah Ta'ala kuasa. Kalaulah Allah Ta'ala kuasa kita ni, kita semua ni lelaki perempuan hari ni asal mari mana? Masanya mari daripada air mani, macam asuci. Tak Allah Subhanahu wa Ta'ala mi kuam sama wi kita ini jadi satu orang daripada air mani. Jayanya jadi seorang manusia, kuasanya Allah Ta'ala wi jadi kitanya seorang manusia, sampai kita keluar daripada perut ibu kita tu jadi seorang walad, seorang budak. Bagaimananya Allah Ta'ala tak kuasanya nak menjadikan satu orang manusia daripada tiupnya roh masuk dalam kemaluan seorang perempuan. Ini orang panggil tak ayat. Benar yang tunjuk, tanah yang tunjuk katanya Allah Ta'ala kuasa. Qadirun, Allah Ta'ala mi kuam sama. Dan juga Allah Ta'ala sebut lagi katanya apabila Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala akan buat kun fayakun. Jadilah, jadi. Allah Ta'ala kuasa. Habis tu kita nak pergi songsai katanya, Maryam ni ada anak wala mana, tu laki tak ada. Allah Ta'ala kuasa. Pentingnya kalau Allah Ta'ala katanya adanya anak walaupun tidak ada suami, dengan kekuasaan Allah Ta'ala beriman kita. Dan juga satu tanda yang tunjuknya kebesaran Allah Ta'ala semasa Maryam itunya beranak. Beranaknya bala mana Allah Ta'ala sebutnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kata bala mana? Fahamalathu dalam surah apa dia? Di dalam surah Maryam ayat yang ke-22 sehingga seterusnya kita tengok fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Sehingga akhir sekali Allah Ta'ala kuasanya nak Maryam mengandung. Mengandung dan juga fantabadat, keluarnya Maryam itu tubik daripada orang ramai-ramai, hidup bucu sore dia. Hidup bucunya sore dia daripada tempat yang jauh. Fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Sehingganya hidup jauh daripada orangnya sakit perut tu. Supaya dengan perasaan orang perempuan yang dekat-dekat nak anak sakit perut. Sakit perut, maka dia hidupnya di bawah pohon taman. Hidup di bawah pohon taman. Fanadaha min tahtiha, maka malaikat panggil dia. Panggil Maryam. Di bawahnya pohon taman itu dan juga royak kepada Maryam yang sedang sakit teruknya, alla tahzani, jangan duka cita,
qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sesungguhnya Allah Taala cedek dah satu apa dia, satu apa dia, sungai yang duduk di bawahnya pertama. Jaga dahnya, cedek dahnya apa dia, sungai yang duduk di bawah tempat dia yang duduk itu. Maka selepas daripada itu, wa huzzi ilaiki, su kocok pertama, su kocok pohon utama. Sehingga pertama itu tu apa dia, wa huzzi ilaiki bi juz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya, sehingga wah dia tu, wah tama masuk sut itu jatuh luruh daripada pohon dia, dan juga boleh selalu dah Maryam nak ambil pergi makan. Tak kena orang mengata nak tengok atau cemar tak cemar dak. Allah Taala beri kebaikan kepada dia. Cara nak buat anak dia, sore dia tidak ada bomo seperti kitanya pada hari ini. Sehingganya akhir sekalinya keluar, dapatnya anak yang namanya Isa ibni Maryam. Isa anak kepada Maryam. Selepas daripada itunya Allah Taala sebut ayat yang ke-27, fa'atat bihi qaumaha tahmilu, bawa anak dia ke cari kaum dia, kelik daripada kampung. Klapai muban kong tu orang tengok kepada dia, kata Maryam ni dia ada anak piye mana? Ada tok laki piye mana, dan juga ada anaknya piye mana. Duk dia marinya wak kelik dukung anak. Orang kampung itu sebut apa kepada dia? Qalu ya Maryam, hey Maryam, laqad ji'ta syai'an fariya, pelik ni orang budak ni. Pak kami tak tahu katanya nikah bila, ada suaminya bila, pada anaknya bila. Ya ukhta Harun, hey adik tina kepada Harun, itu Maryam lah. Ma kana abuki, sesungguhnya pakmu ni bukan orang suka zina dah. Ayahmu bukan orang lelaki yang suka zina, dan juga makmu hey Maryam bukan seorang betina yang suka zina juga. Gapo nak ayat sini katanya? Nak sedang-sedang duk tuduh Maryam bahawa Maryam itu telah berlakunya zina. Tak ada sebab lain yang wari anak dukung anak hari ni, melainkan fikir dia yang fikir katanya Maryam ke zina dengan ayat lain. Dah ni siapa ke boleh anak ni? Siapa ayat katanya, hey Maryam, ayahmu ni berjuru, makmu ni berjuru, tak ada fanga pia yang lekat fanga zina, pahmu ni ke zina apa? Soalan katanya ayahmu berjuru, kena mewani nak berlakunya zina ataupun buat benda yang jahat. Buat benda yang jahat. Tetapi akhir sekalinya Allah Subhanahu wa taala fa asyarat ilaihi. Allah Subhanahu wa taala apa dia Maryam tunjuk. Fa asyarat ilaihi, tunjuk kepada anak dia. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Fak kaum dia moyak kata nak fak kami kecek dengan budak. Kecek mana budak baru anak. Jahil pun kap dek taruh tipe ken pok rau ni kui dia yang ngai kap dek tipe ken. Maryam tunjuk kepada anak dia kan. Akhir sekalinya Allah Ta'ala berinya Nabi Isa lekecek. Jawabnya kepada kaum dia semua yang duduk depan. Ayat Quran duduk dang dah ni anak-anak cucu kita duduk dengar ngapa? Alhamdulillah. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Ta'ala Nabi Isa yang duduk di dalam dukung mak dia Maryam boleh kecek, dan juga jawabnya kepada kaum dia yang sedang duk tuduh kata jahat kepada mak dia. Soalan katanya, hey kaum aku ini budak gama long kita nak kata dek taruh ki pengket mani puda inni abdullah cani pin bapa Allah. Atani al-kitab, dan juga Allah Ta'ala akan berinya kitab kepada aku, wa ja'alani nabiyya, la pra'usul tentang hechan bin nabi. Laginya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala nyawi hidup aku ni penuh dengan barakah
di mana tempat sahaja kuda sama ada pun nak ada ayah tak ada ayah duk ngamuk dua orang saja, Allah Taala beri barakah kepada aku. Dan juga Allah Taala suruh akunya suruh sembahyang, suruh bayar zakat, ตราบใดที่ฉันมีชีวิตในโลกดุนยานี้ต้องทำ2 สิ่งนี้ 1 ละหมาด 2 จ่ายzakat. Laginya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syakira. Dan juga Allah Ta'ala suruhnya aku ini ni jadi seorang anak yang buat baiknya kepada mak, dan juga Allah Ta'ala taksirnya aku ni jadi seorang anak yang megah lawa dengan mak, tak dengar kepada mak. Laginya Allah Ta'ala katanya wassalamu alayya, mintalah keselamatan adanya kepada aku pada hari yang aku wanak, hari yang aku mati, dan juga hari yang aku akan bangkit semulanya pada hari kiamat nanti. Dzalika Isa bin Maryam, itu adalah perkataan daripada Isa anak kepada Maryam, qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun, benar yang dia royak itu benar. เด็กคนหนึ่งที่พูดตอนที่เป็นนารกนี่เป็นทารกนี่เป็นความจริง maka Pak Mutak sosong lah katanya benar tak benar, kena beriman kau lah. Tu budak yang pertama yang Allah Ta'ala izin yang boleh kecek, izin nah boleh kecek baunya anak keluarnya daripada perut ibu dia. Manakala yang keduanya, budak yang kedua dalam hadis ininya Nabi sebut katanya wasahibu Juraij. Sahibu Juraij iaitu seorang lelaki yang namanya Juraij. Juraij ini adalah seorang lelaki yang suka beribadat. Suka orang panggil pelik, wik daripada orang nak gau kukli kat kon mana tak kenal mana. Carinya tempat untuk nak duduk senyap-senyap, buatnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah benda yang baik. Apabila kita duduk dengan saing ramai-ramai, nampak tak ada jadi pedah mana buat kita galik daripada Allah Ta'ala, baiknya kita hidup senyap-senyap soleh. Dalam bahasa Arab orang panggil kita al-uzlah, kan pelik tua you kon dia ni. Jadi ku akanคุกคลีอยู่กับคนอื่นถ้าการคุกคลีนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไร Kalau duduk dengan ramai-ramai adalah benda yang tidak ada baik apa, kan pelik tua you kon dia ni di kuat. Tapi apabila kita duduknya dengan orang lebih baik, youกับคนอื่นนี่ไม่ได้apa tak ada siapa kepada กระทบอะไรมากมายกับศาสนาของตัวเองนี่ดีกว่า Kerana Nabi SAW sebut katanya المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. มุมินที่คุกคลีอยู่กับเพื่อนมนุษย์และก็อดทนกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ดี duduk dengan orang tapi sayang bukan aju belaka tapi tersobat, ดีกว่ากับมุมินที่ไม่คุกคลีอยู่กับเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่แรก dan juga tidak berasa sobat terhadap benda tak molek daripada orang hidup tepi dia. Tapi apabila kita rasa kata duduk dengan orang ramai-ramai wakwi agama kita punah, baik kita duduk soleh. Kerana Nabi SAW yang katanya dekat ada yang mana seorang itu tu harta yang paling baik bagi dianya iaitu kambing. Dekat ada ใกล้แล้วที่ทรัพย์สินของคนหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา kambing. Jom dianya nak duduk dalam pada pasir, nak duduk dalam kebun, kalau mau kita dalam kebun lah, dalam benih. Peranya sahajanya kambing. Allah kambing dia masuk dalam bukit, hidup makan rumput jauh daripada orang. Tunya untuk nak jaganya agama dia, iaitu hadis riwayat Bukhari, yafirru bidinihi minal fitan. Jom pilih nak bawa kambing tak sudah dalam kedah untuk nak jaga agama dia, selamatnya daripada fitnah. Hidup dalam bukit. Pelik wewek payu naik pukau. Ni adalah yang keduanya, apa dia? Juraij. Lari daripada ramai-ramai.
dan juga pergi buatnya satu tempat ibadat kepada diri dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu harinya dia sedang-sedang duduk semaya. Nah, dalam hadis ni orang kata sauma'ah. Sauma'atun, tempat ibadat. Dia bina satu tempat ibadat buat daripada tanah. Orang kata tanah, buat dengan tanah. Satu harinya mak dia mari. Mak dia mahal. Panggil kepada dia, panggil dia kata, "Ya Jurayj, hey Jurayj." Panggil, "Duk mana anakku ni?" Dia dengar tak suara? Dengar. Tapi dia buat gapo masa tu? Duk semaya. Maka dia tanya kepada diri, tanya kepada diri dia, katanya, "Ya Rabbi, hai Tuhan aku." Kecek diri dia dalam hati dia. "Ummi, makku ni mari panggil. Wa salati, tapi aku sedang duduk semaya." Nak pilih hak mananya molek? Nak berhenti semaya, dicari mak dia ke, ataupun terus semaya? Mak mari panggil. Fa'aqbala ala salatihi, dia terus main lemak tu, main lemah. Fansarafat, mak dia nampak kata nak dah duduk mana ni, klik. Falamma kana minal, mari hari yang kedua, mak dia mari cari Jurayj pula. "Hey Jurayj, duduk mana ni?" Dia duduk apa masa tu hari yang dua? Duduk semaya juga. Duduk semaya. Dan juga dia tanya kepada diri dia, kata dia, "Eh Rabbi, Tuhan aku, ummi, mak aku mari panggil, wa salati, tapi aku dah semaya ni, nak pilih mana?" Hari yang kedua. Tapi hari yang kedua pun dia pilih semayanya juga. Mak dia gelik. Hari yang seterusnya, hari yang ketiga, mak dia mari pula. "Ya Jurayj, hey Jurayj, duk mana ni?" Dia pun duk semaya juga hari yang ketiga. Sungguh ibadat kan? Duduk dengan semaya lah Jurayj ni. Maka dia tanya yang ketiga, hari ketiga tanya juga, "Eh Rabbi, ummi wa salati, aku nak pilih gapo ni di antara dia cari mak aku, berhenti semaya dia cari mak aku dengan terus semaya." Fa aqbala ala salatihi, semayanya pula hari yang ketiga sama semaya. Allahu akbar. Dalam riwayat sebut katanya, mak dia hari yang ketiga tu, hari yang pertama panggil tak dengar, yang kedua tak dengar, yang ketiga pun tak ada jawab apa siapa. Marah mak dia. Marah. Maka mak dia ni berdoa kepada anak dia. Faqalat, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhi al-mumisat." Ya Allah, janganlah wi anakku seorang ni Jurayj mati sehingga dia didapati fitnah daripada seorang perempuan yang suka berlaku zina. We kena fitnah sekalinya dengan seorang tina yang suka berzina. Bukan katanya Jurayj anak aku tidur dengan orang tina zina, tak. We kena fitnah. Don't say right kêu kat pui kon nanti. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Cop. Praweni, suka berzina. Doa seorang mak. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatahu. Cerita ni fak Banu Israil masa cerita ni berlakunya sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fak Bani Israil pun cerita lah, katanya Jurayj ni orang yang suka ibadat, sungguh cak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut Jurayj, puji Jurayj. Wa kanat imra'atun baghiyyun, seorang perempuan yang suka berlaku zina. Banding nak dah katanya, "Yin kai tua ban supaya mereka." Pakai benda, siapa kau yang ambil pakai panok, pakai baju bala mana tu. Yutamathalu bi husniha, mari dengan keadaan pakainya jangok. Faqalat in syi'tum la aftinannahu. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Oh ya, kepada kau dia, kalulah nak uri aku ni, gi orang panggil katanya, gi ngaru Jurayj untuk harap Jurayj wi mari berzina dengan aku. Tak apa, aku nak gi wawi. Orang tina pun ginya duduk gelawak tempat ibadat Jurayj, duduk gelawak. You lah payu Jurayj yang duduk sedang-sedang duduk ibadat kepada Allah Taala. Nah, jalan depan Jurayj lah. Jurayj pada orang soncai mai.
lam yaltafit ilaiha, mai soncai ke mai piang sakanit dia. Semaya tu ya. Tapi boy duk kelawar tempat ibadat jurik tu, nak hari nak orang panggil tu nak pergi tipu, nak heret jurik mari zina dengan dia boleh dah. Satu harinya fa'atat ra'iyan, dijumpanya di tepi tempat ibadat jurik itu seorang yang pero kambing. Pero kambing. Dia pero kambing waktu petang, dia hamak kambing dia masuk mari dekatnya tempat jurik duk ibadat. Jadi dia jumpa orang pero kambing, dijumpa dengan orang tina suka zina tadi. Nah, sukanya zina. Fa'amkanathu min nafsiha, dan juga akhir sekalinya tadi nak yuanya jurik, akhir sekali dijumpa orang lelaki ni, dia gijuanya lelaki ni juga orang pero kambing. Hingga akhir sekali di antara orang perempuan ini dengan orang pero kambing berlakunya zina. Berlaku zina. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat, sehingganya orang tina zina tadi ngandung, tangkap. Falamma waladat, sehingganya mengandung sampai kepada hari dia beranak anak dia, orang tanya kepada orang tina ni lah, katanya mu ni orang tina suka duk zina dengan yatim ramai-ramai, anak seorang ni pak dia biar. Dia jawab katanya, orang tina tu jawab katanya, anakku seorang ni iaitu pak dia Juraij. Pak dia biar Juraij. Bawa orang kampung dengarnya begitu moreh kepada Juraij. Kita lebih nak puji Juraij, juh gitu gini, juh gitu gini. Fa'atauhu, orang kampung mari cari Juraij. Mana tempat dia? Tempat dia ibadat. Fastanzaluhu wahadamu sawma'atahu, mari moreh kata kepada Juraij, mu gini tak ada ngabju, dan juga putus tempat ibadat dia. Tempat bala dia lah, kalau kira banding katanya mana tempat dia ibadat dan semaya kepada Allah Ta'ala, putus, nak murid. Wa ja'alu yadribunahu, pakak tu katok kodel dia ramai dah. Faqala ma sya'nukum, Juraij tanya, gapo kamu ni duk dia mari wak ngenak aku ni, gapo berlaku? Maka fak dia katanya, mu ni zanaita bihadhil baghi, mu ni zina dengan seorang perempuan yang suka berzina sehingga dianya dapat anak bersama denganmu. Juraij ayat katanya, mana budak aina sabi dekonan yunai, wari budak tu mari cari aku. Juraij ayat katanya, wari budak tu yang baru anak mari cari aku. Fakau dia gimik seorang budak tu, wari mari cari Juraij. Bawa mari cari Juraij tu je, Juraij kata mana? Tunggu dulu, da'ni usalli, biku semaya dulu. Kita ni pun nak ikut orang, tak ada arah nak semaya dah. Mereka kata kita, tapi ujung dia yang katanya, nanti aku nak semaya dulu. Semaya, fasalla. Falamma insarafa, bahawa sudah semaya, pergi cari kepada budak. Fata'ana fi batnihi, ambil tangan Juraij, ambil tangan jari dia, dicocoh di perut budak tu. Cocohnya di perut budak tu, ya ghulam, hei budak, hei kanak budak, man abuka, piyakah yang sebenar ayahmu? Pakmu tu piya? Budak baru anak, boleh kecil tak? Ada. Ni karamah, satu karamah yang Allah Ta'ala berinya kepada seorang wali dia yang namanya Juraij. Man abuka, siapa pakmu yang sebenar, hei budak? Maka budak jawab tu baik harinya, fulanun ar-ra'i, ayahkunya iaitu yang duk hijau hero kami. Hijau hero kami. Fa'aqbalu ala Juraij, bah tahunya ahli kampung katanya bukan Juraij ni kelik mari baik semula, pakak siung, pakak pucuk, siung apa kata yuqabbiluna, pakak pucuk pula. Nah, Juraij maaf wa yatamassahuna bihi, dia juga pakat sapuhnya tubuh badan Juraij untuk nak ambil keberkatan. Wa qalu, dan juga ayat kepada Juraij, maaflah pak kami utuh dah tempat ibadatmu, tak apa pak kami nak bina tempat ibadatmu semula yang buatnya daripada emas, nak buat ganti semula daripada emas. Juraij ayat kata, la asah, aku tak say tempat ibadat aku yang buatnya daripada emas
Tapi yang kunaknya fakmu buat klik semula min tinin kama nafs. Buat daripada tanah seperti awal tu lah, supaya awal dengan tanah buat. Fafa'alu bina semula. Jadi tempat ibadat Juraij. Nah, tempat Juraij. Ni lelaki apa? Yang kedua. Yang pertama tadi dia Isa, yang keduanya seorang budak ni, Juraij. Sangkut paut dengan apa? Juraij. Yang ketiganya dalam hadis ni juga, seorang budak yang duduk dengan mak dia baru anak, duduk makin tusu mak dia. Lalunya depan seorang lelaki yang duduk di atas kenderaan, wajah muka dia jangok. Duduk di atas kenderaan, you bonsat pahanak. Mak dia ni duduk tukang anak, nampak lelaki tadi tu jatuh tadi lalu jangoknya, dia berdoa. Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah wila anak aku ni jangok serupa dengan lelaki seorang ni. Serupa dengan mak seorang mak hari ni, doa yang anak ni jangok serupa darah ni. Jangoknya serupa darah. Apabila mak dia doa gitu tu, anak yang sedang isap pek mak dia, waktu bek mulut. Waktu bek mulutnya daripada pek, wa aqbala ilaihi fa nadhara ilaihi, dan juga budak tu tengok kepada lelaki tadi yang mak dia berdoa nak support. Dan juga anak dia kecek lebih lagi berdoa, Allahumma la taj'alni mithlah. Mak dia minta anak dia support dengan lelaki tadi, tapi anak ni waktu bek mulut daripada pek tengok kepada lelaki sore tu, tengok sudah, ya Allah janganlah aku ni besar support dengan lelaki sore tu. Dan juga ambil mulut masuk dalam pek semula, makan pek semula. Maka wa marru bi jariyatin, selepas itu lalu depan seorang perempuan. Mak dia anak lalu depan seorang perempuan. Orang perempuan itunya orang sedang duk godel dia. Godel orang perempuan apa? Zina, curi. Zinanya curi. Mak dia nampak orang duk godel seorang perempuan dengan khoha zina curi, mak dia berdoa kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Asyik lah baik ni lah. Serta doa kata Allahumma la taj'al ibni mithlaha, janganlah anakku besar masa depan ni suka zina curi seperti orang perempuan lagi. Anak dia pun waktu ubik mulut daripada pek. Bamak yang doa waktu ubik mulut daripada pek, tengok kepada orang perempuan yang sedang duk kena godek. Anak dia pun doa klik, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah wilah aku ni besar masa depannya disupport dengan orang perempuan tadi yang kena godek. Mak dia doa belai, anak doa belai. La ilaha illallah. Pada mana cerita dia tu? Fa hunalika taraja al-hadith fa qalat, mak dia pun pelik dengan anakku, aku doa baik ni, dia berdoa baik ni. Tanya kepada anak dia, "Hei anak, tadi nampak lelaki orang yang jangok. Mak pun doa nak anak serupa dengan, tapi anak doa tak serupa. Lalu seorang perempuan dengan apa dia kena godel zina dan juga curi, mak doa tak serupa, tapi anak doa pun serupa. Apa sebab? Mak tanya kepada anak, kecek dengan anak dia. Maka anak dia royak katanya, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Lelaki tadi hemat. Nampak yang wajah muka dia tu tengok. Tapi fanga dianya jabbaran, seorang yang sukanya buat zalim kepada orang. Ngaruk jahat. Habis tu anak doa tak serupa. Wa inna hadhihi, manakala orang perempuan yang kena godel tadi tu, yang orang semua pakai royak katanya orang tina ni berzina, walam tazni, hakikat sebenarnya dak kalimah dia tak berzina kan. Yang orang semua pakai royak katanya dia wahid curi, walam tasrik, dia tak curi kali. Kau pencing lah, mai zina lah kan, mai lah khamoi. Habis itulah anak doa katanya bersagi nak wujud dengan orang seperti orang tina ni. Habis cerita dia muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Benar tak? Benar. Bukhari Muslim. Nah, ni tiga dalam hadis ni tiga. Satunya Nabi Isa boleh kecek. Yang keduanya cerita Juraij tadi. Yang keempat, yang ketiganya anak yang sedang duduk makan tusuk. Dia makan tusuk mak dia. Yang keempatnya dia
Ashabul Ukhdud, dalam cerita Ashabul Ukhdud yang kita biasa belajar dulu pada hadis nombor 30. Dalam surah tu apa dia? Dalam surah was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Yang orang semua beriman kepada Allah, raja zalim nak urus gali parit dan juga cucuk api. Tanya seseorang nak tinggal kedak agama beriman kepada Allah Ta'ala, semua tak ada biar tinggal, jamnya nak kena hayung masuk dalam lubang yang penuh dengan api. Sehingga orang tina yang terakhir yang duk dukung anak dia jalan mari, duk langlai katanya nak jam kau tak sejam, bimai takut anak mati. Tapi anak dia Allah Ta'ala kecek kata hemat, tak takutlah, manduklah dengan kebenaran agama yang beriman kepada Allah. Akhir sekali mak dan juga anak kena hayung masuk di dalam api lubang Ashabul Ukhdud itu. 4 orang budak yang boleh kecek di dalam sejarah dunia memang. ประวัติศาสตร์โลกนี่ไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วและได้พูดยกเว้น4 คนนี้อีซาอิบนุมารยมแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยูไรจ์แล้วก็เด็กที่สนทนาแล้วก็กำลังดื่มนมจากนมของแม่เนี่ยแล้วก็4ก็คือในเรื่องราวของอัศฮาบุลอุคดูดอัศฮาบุลอุคดูดpasal kok gapo dengan kepala tajuk besarnya Jurayj. Kisah ni Jurayj ni walaupun susah, tak ada gapo, duduk dalam keadaan yang orang panggil tak ada sakut dengan dunia banyak, tapi dia duduk dalam keadaan yang jujur terhadap Allah Ta'ala, suka ibadat. Jujur tak apa, penting yang jujur, itu susah tak apa, penting yang jujur kepada Allah Ta'ala, barulah boleh jadi ahli syurga cepat. Itu cerita dia lah. Cerita dia ni pada cerita ini kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni banyak, mengenai dengan zina, mengenai dengan kalaulah orang mai panggil kita duk semaya, kita duk semaya, mak kita mai panggil, kena wuti ke tak kena wuti? Ana kena wuti? Mak kena doa daripada mak seperti Jurayj tadi. Kalaulah semaya wajib, jangan wuti. Tapi kita kena buat alamat tanah mak kita tahu katanya kita sedang duk semaya. Kita duk semaya, contohnya semaya subuh, mak kita panggil Muhammad ke mana Muhammad ni? Mari akik buyuk ke rumah Ustaz. Kita duk semaya. Kita tunjuklah tanah gaponya mak kita tahu katanya kita duk semaya. Contohnya takbir dia sikit Allahu Akbar. Mak kita dengar. Mak kita tahu katanya anak duk semaya apa? Selepas pada semaya selalulah kena pergi cari mak. Tapi kalaulah sunat, kalau sunat kena wuti selalu dah. Mak panggil, ayah panggil kena wuti. Sunat. Dalam cerita ininya Jurayj, kalaulah kita dah semaya sunat, kesalahan Jurayjnya apa? Dah semaya sunat, mak panggil tak jangan pilih mak. Ini sebab itunya termasuknya mak dia ni orang yang kena zalim. Apabila doa terima semua, doa terima semua. Okey, apa masalah dia habis dulu, lagi kita nak masuk hazina. Jadi hasmaya kesimpulannya, kalaulah fardu kita tak rutin melakukan darurah sungguh lah. Kalau mak kita panggil tak camping, kita jangan putih daripada semaya. Tapi kita kena tunjuk tanda mak kita tahu katanya kita sedang duduk semaya. Semaya fardu ni kita nak uti bolehnya apabila darurah saja. Camping. Kita duduk semaya malam-malam, anak kita duduk tengah batas, kita nampak nak disuruh oleh kata, wajib kita kena uti daripada semaya. Ini darurah dia panggil. Kalau tak darurah tak boleh wuti. Tapi sunatnya kalaulah kita dah semaya sunat, mak kita mari panggil, ibu bapa kita mari panggil, wajib kita kena wuti daripada semaya, kita kena sahuti mak kita. Sunat. Yang keduanya dalam masalah ni, doa dua ibu bapa kena jaga-jaga. Dua ibu bapa, doa dua ibu bapa kena jaga-jaga. Nak maruh nyentara mana, jangan kita berdoa celakanya anak kita.
Wi celaka anak kita. Sama ada mak kita kena zalim ke tak kena zalim, pada asal dia, dianya mak kita ni apabila berdoa Allah Taala terima mata-mata dia. Sebab Nabi ayat katanya salatu da'watin mustajabat, 3 doaที่ถูกตอบรับแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่หนึ่งในนั้นก็คือ da'watul walidain, doa ของสองพ่อแม่ bila nak murid nak marah taruh anak pun doa kebaikan anak. Ke apalah anak kita ni, ya Allah baikilah anak kita, jangan pergi kepada jalan celaka. Doa dia Allah baiki. Doa baiki. Hari tak apa jurik tak apalah, dia ni adalah wali, Tuhan jaga dia. Anak kita tu kalau kita berdoa Tuhan nak jaga tak tahu. Maya pun malah dah, baca Quran pun semalah dah. Mak doa pula. Kau hajat boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka gapo dia ada soalan zina. Nah, kenanya godeng. Saya aku malu saya di zina. Benar? Yang bertuduh atau zina. Apa kira-kira saya di zina. Tak ada dalil boleh hatinya tuduh orang saja. Habis itu marinya Islam ni. Nah, walaupun Allah Taala sebut lagi katanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Ini ayat yang anak muda kita tak rasa takut mana hari ni. Sebab tak baca Quran dulu kan. Allah Ta'ala katanya orang zina perempuan, orang zina lelaki, suruh godenya sebanyak 100 godel. Tapi syaratnya kena cukup syarat lah. Saksi kena cukup 4 orang lelaki. Dan juga kena ada apa, laktan cerak katanya 2 orang ni berlaku zina sungguh. Tapi di situ tak dikisah dianya, tak ada boleh jadi, tak ada bukti. Mai milak tanแต่รีบเร่งในการที่จะลงโทษก็คือการเฆี่ยน boleh. Tapi soal katanya Tuhan ajar kepada kita katanya jangan kita gaduh. Tengok ataupun dengarnya seorang sumpah tak ada juret anak biar ni, tanya kepada orang perempuan zina tadi anak biar, anak juret. Tak tanya lagi juret. Pergi cari juret, kata juret harus dah. Fatabayyanu, tong cek laktan kau. Sumpah anak kita kalau jadi buat apa, tanya lu apa tak semaya. Tanya. Kalau jadi kru, buat apa main sekolah lama, buat apa tak main ngaji, buat apa tak ngaji mana Quran tak masuk Quran, tanya dulu. Yang gaduh nak salah, tong mihit pun. Nah, tu banyak lagi lah mengenai dengan apa dia pengajaran daripada daripada hadis ini lah. Tapi pentingnya ini adalah juret ini ni satu orang yang masa senang kena Allah, masa susah pun kena Allah Ta'ala. Nabi ajar kita kan masa senang. Kalaulah masa susah kita ingat. Kadang-kadang kita ingat Allah Ta'ala bila masa kita susah. Susah tak ada duit, ingat Allah Ta'ala. Susah dia sakit, doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah sakit ni, wilah sia cepat-cepat. Tapi apabila Allah Ta'ala winya sia, winya senang, lupa Allah Ta'ala. Juret ni adalah masa yang dia senang, dia tak lupa Allah. Masa yang dia susah pun, orang panggil tuduh dia, main kata dia pun, dia tak ingat, tak lupa Allah Ta'ala. Kalau ingatnya, bagi budak dah, nanti dah, nak semaya dulu. Semaya dulu. Mengadunya, bicaranya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Dan juga menunjuk sabar dia lah. Sabarnya Jurej terhadap apa yang berlaku, dan juga apa dia tak gaduhnya nak marah kepada kaum dia balik dengan apa yang mereka buat terhadap dia. Itulah kita pada hari ini hadis yang panjang, cukupnya satu hadis, bangun sambungnya kita pada minggu yang ke depan bab yang seterusnya, iaitu babu mulaqafati al-yatim wal banat. Buat baik dan juga lemah lembut dengan anak-anak yatim dan juga anak-anak betina kita tu. Yang anak betina ni kena lemah lembut. Islam ajar, Nabi SAW ajar. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.